Jika anda baru mula menyimpan emas, anda wajib tahu satu istilah penting, spread. Apa itu spread? Spread adalah perbezaan antara harga belian dan harga jualan balik. Atau dalam kata mudah, jurang antara harga anda beli emas dan harga syarikat akan beli semula daripada anda pada masa yang sama. Contohnya, Public Gold menjual gold bar 10 gram hari ini pada harga RM4,897. Tetapi jika anda memiliki gold bar 10 gram dan ingin jual semula kepada Public Gold beli semula pada harga RM4,456. Perbezaan atas spread sebanyak RM441 atau 9% dari harga yang Public Gold jual. Mengapa anda perlu faham tentang spread? Kerana spread menentukan bila anda mula untung. Jika anda beli emas hari ini, anda perlukan kenaikan harga sekurang-kurangnya sama dengan nilai spread tersebut. Baru anda mula nampak keuntungan. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Setiap syarikat emas ada spread yang berbeza. Di Public Gold, spread untuk emas ketulinan 999.9 adalah sekitar 6 hingga 9% bergantung kepada jenis dan berat. Tetapi sebelum anda beli emas, anda bukan hanya lihat pada harga dan spread semata-mata. Anda juga perlu lihat adakah syarikat emas tersebut mempunyai stok yang tiada had atau cawangan jual beli balik yang banyak, dan juga adakah ia meletakkan syarat jual balik yang cerewet. Ini semua adalah untuk memastikan anda dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.